Kuih apa dah? Belilah. Beli lah ni. Berlebar. Cuma dulu. Kuih apa tak? Melaka ubi. Melaka ubi. Berapa satu cucuk? Biji arak nama dia. Biji arak. Ha. Biji arak dia dari biji apa? Tahu. Kita hantar kuih ke Masjid At-Taqwa Desa Kuala Maras. Ini rezeki dari Acik Nor Selangor, Malaysia. Kita belok sini kerana kita nak pergi ke rumah Wan Noribah. Assalamualaikum. Apa buat? Jadi ni ada rezeki ledai lain pula ni. Ini saya serahkan Wan ni dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedekah dari Cikgu Muhammad Nur Malaysia. Tak nak ke mana? Nak ni pergi tadi. Kalau nak pergi ni? Kalau nak pergi ni ikut tak? Okey kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Potret Alam. Channelnya orang kampung kawan-kawan. Tak nak ke mana? Nak beli takjil. Ni dia orang ni nak berburu takjil. Jadi kita nak pergi ke Bazar Ramadan Desa Kuala Maras. Esok. Ini jam 2:05. Kita nak pergi ke stand Bazar Ramadan Desa Kuala Maras. Kita nak tengok kuih-kuih di situ. Nanti kita juga akan beli kuih dan kita akan sedekahkan ke Masjid At-Taqwa Desa Kuala Maras. Jadi hari ini pembelian kuih rezeki dari Acik Nor Selangor, Malaysia, yang menyumbang rezekinya melalui saya untuk dibagikan pembelian takjil untuk Masjid At-Taqwa Desa Kuala Maras. Yang kemarin kita pernah juga hantar takjil ke Masjid At-Taqwa Desa Kuala Maras dan juga Surau Desa Kuala Maras. Dan hari ini juga kita akan ke stand bazar. Kita akan tengok-tengok kuih dan kita akan beli dan kita sedekahkan ke Masjid At-Taqwa Desa Kuala Maras. Ini dari Acik Nor Selangor, Malaysia. Jadi kawan-kawan, stand bazar di sini bukanya jam 2 dah mulai dijualkan. Jadi kadang kalau kita pergi jam 4 itu kuih dah tak ada lagi. Jadi sekarang kita tengah-tengah panas ni, kita pergi ke stand bazar. Mana? Ini stand bazar Desa Kuala Maras di Kampung Sunjuk, Desa Kuala Maras, Kecamatan Jembaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Cuma stand bazar dia tak macam tahun dulu. Kalau tahun dulu ramai yang berjualnya, tapi yang sekarang ni hanya 5-6 orang. Aduh panas. Kenapa dia? Kuih apa dah? Belilah. Beli lah ni. Berlebat, salad pulut, tosoi buah laka, donat pisang. Alah. Kau Kita beli kuih apa? Beli kuih apa? Biu ni lah. Kau dapat kelakar sikit. Kat masjid tak ada orang dah bang? Kak? Belum ada lah. Kakak bangunan. Ni kuih apa tak? Salad jeli. Salad jeli. Mebu. Ini Tak pulut. beli 2. Ini Ni beli 2. Ni 2
berapa? 10 20 ha. Yang kat jadu. Yang ni salak dah jeli. Ha? Salak tak ada. Salah lah. Nah, 20 ha. Biar adil. Kita beli stand bazar ni 20,000, ni 20,000. Ha. Oh, jauh orang ni puasa kat ni ya. Tengok jom dulu. Kuih apa tu? Melaka ubi. Melaka ubi. Berapa satu cucuk? 5,000 murah saja. Wah, orang kenoko ah. Melaka biji arak nama dia. Biji arak. Ha. Biji arak dia dari biji apa? Tahu lah orang ada. Tanya orang biji arak dari apa? Berapa satu? 5,000. Pak 5,000 kan? Iyalah panjangnya lah. Kau paling Mak panjang. janda sikut ni mana ke? Beli 4 20,000 lah. Ha. Tambah mana tak bang? Kan tak just 20 kan? No. Ni mutah. Ni dah. Kuih apa tadi ni? Kusoi Melaka. Kusoi Melaka. Ni 20,000. Mana yang mana? Ni. Ha. Kurang duit dia. Tapi jaga tak? Kami ada, kami belum betul ni kan bang. Bang Wandi ni. Duit dia tinggal 5,000. 5,000 agak ni 5,000. Agak 5,000. Ni 5,000 satu ni ah. Ha. Tak habis kuih dia. Dah ada baju dia kami ada Mulu. Tok lu kan. Pergi ambil. Oh dah kena ni dah. Ingat. Kami cek pun long ada kok. Orang berburu takjil ni. Beli. Kita nak tengok anak-anak gadis ni. Sibuk berserau lala ha. Oi. Kita pun putar piuh nak ambil dia ha. Ni lah ada orang pesan kan? Ya. Ni berapa tu? 5,000. Ni apa ni? Pisang? Aduh. Tak kau nak berapa kan? Kecil 10. ni nak beli mana? 20 nak. 100,000. Dari mana? Dia apa kak? Puluh lah? 10. Dari nak? Tak ni. Betul lah ada tu. Ni ubi ni. Mana yang kau cakap? Aku nak ubi ni. Banyak kita belanja ni. Apa makan alur ni? Tahu puasa tu. 2 stand lagi kita nak tengok. Alah. Lari pula dia. Epok. Lempar apa tu? 1,000 biasa.
apa? Rempah 2,000 kan. Empat dulu. Dah 5,000. Dah kan dah 10. Satu ha. Epok epok. Dia ambil benda dari duit saya dah bagi. Benda apa awak tadi? Ipik-ipik 10,000. Ni kuih apa ni? Tu kek pisang. Ni anu Pisang. Oh nanti ambil. Ni Pisang tak- pulut. ni tak 10,000 ke? tadi yang ikan, ni yang biaka. Oh, hantar misket. Kuih tu anu, kuih manis. Ni 5,000 saja tak? Ha. 10, 10, 20. Ni wak. Ya aunty dah ada kuih. Ni yang nugget cuma Berapa tu ni? 10. Mereka kecil kami nak daging pun paling kosong. Buat beli apa? Lempah. Awak lepas. Ni makan dia kau boleh buat mana-mana. Tunggu lah. Ipik-ipik wak. Ni. Ni tergantung lah. Ada eh? Tolong lah. Epok-epok yang kami mana? Baik, dah kena, dah kena. Bawah ni. Ha, buat sini epok-epok yang bau tadi. Yang 10 tadi. Ni satu. Duit dia lah kami bayar. Lah, tunggu, belum balik lagi. Bayang yang tadi kau sekali lain. Ni kan lah bayar dia. Ha, dua ni loh. Bawah nak 10, 20 nak. 10. Ni benda apa Terima dia? kasih. Tu anak. Apa nama kek pisang? Dia apa Pak Men? Ada pepok lauk kentang. Biaka. Tu Tu ada. Ni. Nak kau? Epok ataupun kari pap. Ha. Lah hilang atar ni mana tu? Masukkan dalam kantong nanti satu ni. Nugget ya. Nugget dah. Dah ni ya. Tak muat. Dah muat tak? Betah lagi. Oh, kalori banyak maaf. Aku langsung beli sedikit. Dari bakras. Dia lari benar. Batal puasa lah. Tumpang tak Mak? Ini kita hantar masjid. Surau kecek jangan lama. Sini sini. Lama. Berat terus. Orang mau buka surau tu. Kau mah? Betul. Oh. Ni. Di sini. Ni apa ni? Ni kumpul. Mana kami tadi tak? Dah lah. Apa? Ni semua ni ah? Banyak ah. Ni kajak ni tak bisa tumpah, ada lembut nanti. Oh. Terima kasih. Ya Bu ni. Kita pilah-pilah dulu. Ini sini. Ini.
Tu bagi-bagi. Ni tak bagi. Ini ke masjid. Kanan ni untuk surau. Ya. Masih duit. Duit belum ada duit. Dah apa? Tak. Anu aja. Ibu marah-marah. Mana buah ini tadi? Ni hok. Dan mana yang lom ni tadi? Ni apa benda? Silam ni. Biasa. Biarkan tu apa tu? Sebutik RM5,000. Satu Ni, ni apa nama dia? Ni nama dia kepala ubi. Berapa tu? RM1,000. Nah ni. Nak beli lah. Tak beli lagi. Ni tu. Ha, ni Yang dekat. mana yang ni? Ni RM10,000. Kau nak? 6. Nanggung. Loh. Dah lah. Ha, Okay. 12. Satu. Mana nak balik duit tak? Alah, payahlah. Ha. Alah, payah. Kamu. Dah kita borong sikit-sikit semua stand dia. Tadi tu ni. Mana ada tak orang tu? Tu payah yang mana? Oh ni. Saya 10. Ada 20 ha. 10. Mana? Surau. Minumlah benda anak berdua dia bertiga kadang. Anak Pak Nah ke? Kenal mana? Pak Nah Zainal yang tiga. Oh, siapa nama dia? Teman dia. Tu dah balik jalan kaki ya? Belum tiga. Tu ke mana? Biasa kan. Tu dah ke mana? Hantar kuih orang. Hantar ke orang. Dia menumpang lah eh? Oh. Tu hantar ni dulu. Ni? Ni sini kan eh? Oh. Tu ada kan nak hantar ke rumah lah. Pakailah kantung anu. Kau apa? Ha, apa ah? Ni. Ni kita nak hantar ke masjid. Dua orang dah eh? Kita nak kita nak ke Masjid At-Taqwa ngantar takjil dari Acik Nor Selangor Malaysia. Nampak you? Ha? Kang. Ada sah. Kita hantar kuih ke Masjid At-Taqwa Desa Kuala Maras. Ha, ini rezeki dari Acik Nor Selangor Malaysia. Ha, inilah dekat jam 3 nak dekat asar. Tapi cuaca masih panas. Bisa buka nak pagar ni. Kita sorong saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kalaupun tak ada orang masjidnya, kita taruh atas meja. Tapi mudah-mudahan ada. Tu ada wenda tu. Okay. Jadi seperti inilah Masjid At-Taqwa Desa Kuala Maras. Tapi tu kayak ada orang tidur. Siapa ni? Kita sasut dulu. Andes tidur. Jadi kuihnya kita titip aja taruh di sini. Tapi kita ikat. Jangan sampai kucing ngambil. Ni epok-epok ataupun kari pap. Nah, ini kita ikat dulu kawan-kawan. Mohon maaf kalau goyang sikit.
Ini ada apa tadi, saya lupa nama kuih dia ni. Ni kuih manis. Saya ikat dulu. Taruh sini. Ini apa gitu kuih. Taruh sini. Ni untuk pengurus masjid yang berbuka puasa di masjid. Ni dari Acik Nor Selangor, Malaysia. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Acik Nor Selangor, Malaysia yang sudah menitipkan amanahnya, iaitu rezeki di bulan Ramadan, untuk membeli takjil yang dibagikan kepada Masjid At-Taqwa Desa Kuala Maras, dan surau pun pernah kita hantar. Ini kita nak cuba ke rumah Wan. Ada Wan di situ ataupun nenek. Wan apa nama dia? Noribah. Kalau tak salah saya, nama dia Noribah. Kita cuba tanya dengan Ren apa nama Wan di situ. Orang petugas masjid pun belum ada. Wah. Wan kata apa nama dia? Wan Noribah. Wan Noribah apa kata tu? Dia ada rumah tak? Yo, makan. Buete. Kita nak ke rumah Wan Noribah tu. Nak bawa kuih. Oh, ni titik lu pergi ke sini. Kita nak ke rumah Wan Noribah lagi kawan-kawan. Kita bawa kuih juga, takjil untuk Wan Noribah berbuka puasa. Ini dari Acik Nor Selangor, Malaysia. Tekak pun lah kering. Kita berjalan kaki sambil saya tengokkan suasana di Desa Kuala Maras. Panas. Itu ada MDA, sekolah madrasah. Kita belok sini kerana kita nak pergi ke rumah Wan Noribah. Gatal pula hidung. Semoga Wan Noribah ada di rumahnya. Inilah suasana di Desa Kuala Maras. Ini kita dah masuk kawasan Kampung Sunjuk. Mana? Apa buat tu? Wan ada tak? Betul lah. Ini rumah Wan Noribah. Aduh, panas. Assalamualaikum. Apa buat? Wan lagi pasang jilbab. Assalamualaikum. Puasa? Kuat lagi puasa nak? Apa? Sakit pening kepala. Pening kepala? Jam waktu tu nak pagi. Kalau naik bisa. Wan, apa Wan?
Benda mati ada pertalian. Wan, aku buat dah. Ubat apa lah dah. Wan puasa. Kalau siapa puasa wan buka wan. Dah. Jadi dah buka. Nak naik budak anak Pendi. Ajak ngapa? Pendi mana? Dan aku tak ajak rumah Madat. Nak bangun tak. Dia mati ni ya. Anak akan ubat je nak siapa puasa. Apalah cakap jantung. Jadi Wan puasa ke? Tu awak puasa. Apa dah puasa. Jadi Wan ni tengah sakit kepala itu dia tetap puasa ke? Dah buka ke tak? Wan fikir anak cantik. Anak cantik. 2 hari lah Wan habis. 2 hari habis? 2 petang. Setengah canting? Setengah kali susu. Oh. Setengah kaling susu. Setengah tin susu. Ikan tu kalau besar kan dia sekerat. Buka sekerat sahur. Macam ikan tu kan nak tok ngantar. Tak nak nasi. Ni kami ada bawa kuih untuk Wan buka puasa. Tak apa. Kuih. Nanti mak suka kau lah. Ni dari Acik Nor Selangor. Ha? Ni dia ni tip rezeki untuk kami beli-beli kuih. Nanti dikasih kat masjid kat mana. Jadi ni kami bawa ke rumah Wan ni kuih. Untuk Wan buka puasa. Titipan rezeki dari Acik Nor Selangor Malaysia. Macam mak suka kau lah. Ya. Mak suka lah. Dia kata aku jawab kau ni mak mudah sihat. Amin. Amin. Bismillah. Ada untuk makan buka anak, ambil anak ke musuh serumit. Kuih tak serius. Itulah daun. Dah sedawa dah kenyang. Tak orang azan, tak orang tu azan pagi tak. Azan itu paham yang giat tak. Lama duduk baru makan. Nak ada lah puasa nak ada anak dah. Rasa apa. Betul lah sikit rumah tu. Dan bukan sahur makan surit. Tu dah beli tak rumah tu. Ubat mah. Ubat sakit lambung. Jadi setiap sahur makan. Makan surit. Atau nak beli ke mana ular. Nanti bertamu beli pizza. Apa presensi. Duit usah lawan lah. Wan tak mau. Duit apalah wan tak. Jadi ni ada lagi titipan rezeki lagi ni. Tunggu lah, kami ambil lah. Bukan, duit 3 bulan kau dah keluar. Duit apa? Duit yang 300 bulan ni. BLT. Belum keluar. Jadi ni ada rezeki ledai lain pula ni. Ini saya serahkan Wan ni dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedekah dari Cikgu Muhammad Nor Malaysia beserta isterinya. Mak dah suka dia untuk dia aslinya mudahkan umur dia. Amin. Amin. Lepas tu kalau Tuhan dari mak ni mudahan sihat. Amin. Dapat bangga amal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau bulan puasa tak jalan senon. Hitung dalam wan lah siang ni ada hari tak hari lah. Anak pernah jawab untuk iman tak apa lalu tu sebelum puasa tu. Ada tahun bini tak nak puan John tak datang esok tak. Memang dapat duitnya. Alhamdulillah. Apa mak anak dua anak. Tak kan ya Allah Tuhan tolonglah. Ini nak beramal 1 bulan Ramadan ni menunjukkan solat puasa. Amal waktu solat malam. Tolonglah surat semua penyakit. Lima kebul lah minta. Jadi Wan ni walaupun dah lanjut usia umur berapa kan? 70 dekat 80. Dekat 80 nak. 80. Tapi di bulan puasa ni masih berharap bisa sihat, bisa menjalankan ibadah puasa nak. Ya, macam dapatlah. Semayang dah pada matu saya duduk. Kalau lah kelang pada matu pada kepala tu dia cepat banyak mana duduk tak buat macam batu tak. Banyak duduk. Kata orang, kata marah kan banyak duduk tak separuh. Cuma dapat. Kata orang camah sejak tu. Tapi Allah kan Allah tak memang pula kalau sakit kan. Allah kan menilai dari hati kita, nawaitu kita. Awak ni tu
orang minta percaya dengan Allah itu Tuhan. Apa cubaan berat bagi Wan ni. Tapi Wan masih sabar. Saya ingat macam Tuhan tahan pengawan tu. Orang sakit pun tak dapat ngambil wuduk dengan bersih, tapi niat dia tadi nak solat pun kita tak tahu kan. Macam mana Tuhan nilai dia. Hati dia memang kerana Allah tadi. Kita tu orang agak hidup kita tak nombor satu tu lah. Dia agama kita tu. Kalau kita kan nak ada apa kita lah, nak angkut kuali, nak ada paku macam mana? Kita tu. Ibarat ke kita nak nyangkut benda tak ada paku, tak dapat orang sangkut nak. Kita puasa. Kalau kita nak kerja tu. Kalau kita nak solat tak apa nak. Kalau kita nak kerja nak solat tu, orang suka pun tak sampai. Apa yang sampai kita? Kalau pernah diorang bantu kita tak kerja solat tu. Ada meninggal anak kecil. Tu benda tak dengan gantung aku pisang. Langgar nak ambil kan angkat macam. Itu kan lah sedih muka anak. Tiwan tinggal sendiri rumah ni kan. Tapi kadang cucu ada teman. Nak ada ni. Tak sakit pisang. Ada apa? Malik Pindi. Ada. Wan adik-beradik dengan maknya Pak Malik nak. Wan Norijah nak. Wan Noribah. Ya, dia nak anak besok ni. Tu dia pesan dengan John. Dengan John dah datang John saya. Pesan dengan Jah Malik. Jalan John. Jah kan hantar ada buat kawan dulu. Ada tak dua. Kan ni balik dosa tu dah. Anda hantar kan. Tonton dia hantar lah. Ni kita ada kuih apa ni? Kuih Melaka. Satu ni kuih kusoi ke? Kuih manis Tok Wan buka puasa. Beli bazar dah. Beli kat bazar ni. Tu ada rezeki dari Cikgu Muhammad Nor. Dari Malaysia. Dari Malaysia ke? Dua ni berapa kan? Berapa duit tu? Itulah. Awak pula hitung. Takut nanti. Tak nampak ada batuan kan. Kadang 150 kan. Ni satu lagi. Dari Cikgu Muhammad Nor Malaysia. Atuk. Jangan tak buka kan untuk tinggal buat. Dah bercerah. Awak biasanya kalau tak sejak kirim kan dah sedap. Ada awak dah balik ke rumah. Dapat awak kan. Cakap lagi. Awak tu kan. Tak betul. Dah. Kalau macam tu kami jalan dulu ni. Ya, terima kasih. Macam mana nak ke surau kak ngantar kuih ya. Awak tu orang-orang kan juga mudah banyak umur murah rezeki kau. Amin. Amin. Wan doa kita dapat jodoh. Ya. Ya. Kami jalan lah. Ya, terima kasih. Rumah kita. Kita jalan lagi. Ni jam 2.37. Tak lama lagi masuk waktu asar. Selamat. Assalamualaikum. Ni kita nak ke mana lagi? Kita nak balik ke Stan Bazar lagi tapi kita lewat laut. Dah mulai masuk Ida. Tali apa kan? Tali apa? Ni buat ke beli? Dapat anyot. Molek lagi tak? Tapi dia kan untuk masuk ke apa? Masuk YouTube. Ni wartawan pribadi ni. Jalan. Kita jalan ke depan sana kawan-kawan. Nanti kita tembus di Stan Bazar lagi. Ini view ataupun suasana
di Kampung Sunjuk, Desa Kuala Maras, bahagian lautnya. Ini mungkin mudah-mudahan Sahrul Hidayat Tanjung Balai Karimun menonton video ni. Ini rumah mak saudara dia, iaitu rumah Bu Atik. Ni adalah rumah lama, cuma lah nak terperak. Mana? Ni. Oh ni. Banyak buat benda? Ada. Ni ada pompong baru ataupun bot baru. Bot siapa ni? Bot siapa ni? Tak. Nak mana ya? Hantar kuih. Hantar kuih. Hantar kuih. Hari lah nak hujan. Hari nak hujan. Buat dari stand bazar . Oh, banyak bandaya beli kuih . Mas Nolo . Jalan apa ni? Kita lewat dekat rumah Pak Ripen. Apa buat tu? Kita numpang lewat sini. Cuma rasa Pak Ripen belum ada. Jongkong dah ada. Pak Ipen ni rasa dah balik dari cari ikan kerisi. Kita meresap-resap belakang rumah orang. Ni ada kerak ataupun monyet. Oh, tuan rumah. Dah ada Pak Ipen . Pak Ipen . Oh dah balik dah ke laut . Oh dah pergi. Kerak. Dah ke laut tadi? Enggak. Jalan-jalan keliling. Laut je dah. Oh hari Jumaat tak ke laut nak? Kita orang laut ni. Esok pula. Dah tua sekerak ni lah. Dah. Buat rayap-rayap je sambil nak inilah. Rayap-rayap lah. Jalan tu tak buat. Hantar rezeki kat Tok Pak Ipen. Rezeki bulan puasa untuk Pak Ipen dari Cikgu Muhammad Nur Malaysia. Kasihlah. Mudah. Murah rezeki. Amin. Rezeki. Amin. Buat penyampai cuma. Dari rumah Wan Nurijah dia. Nuribah nak ni. Nuribah. Jadi Nurijah nak. Ni nak hujan ni. Usah ada kau tong hujan ikan dari Ada nyemur ikan . Jalan dulu . Kita jalan lagi. Kuat nak jambat ni kan? Jambat ni kuat tak? Kuat lepas betul kuat lagi. Ada ngelabur ke bawah . Ni jambat lah buruk. Harilah mulai gerimis. Ini kita di sana tu Kampung Tumuk, Desa Kuala Maras. Kita tembus di sini. Ini rumah Pak Ripen tadi. Okeylah kawan-kawan. Saya rasa video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga videonya ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang menontonnya.
Dan sebelum saya mengakhiri video ni, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah-salah cakap ataupun salah-salah penyampaian dalam pembuatan video ni. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun Melayu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Harilah hujan.